Kita tak boleh lah pasang macam ni. Tak boleh lah pasang macam ni. Memang berasap lah. Sebab ada customer ni dia cakap dah servis turbo banyak kali pun still keluar asap juga. So apa sebenarnya punca dia ni? biasanya kebanyakannya, banyak kali dah kita ada jumpa kan. Yang pertama sekali ada video yang viral yang tahun lepas. Dia kata, saya tutup pipe tu tak berasap bang. Saya buka pipe berasap. Rupa-rupanya dia pakai pipe stok kok air tu. Dia stok minyak masuk dekat turbo, tak berasap. Lepas tu masuk, berasap. Dia kata, mana boleh macam tu. Lepas tu saya suruh dia ambil video. Rupa-rupanya video dia buat masuk macam ni. Dia pasang. Minyak keluar macam ni. Terkeluar wire. Minyak masuk dekat bawah. Macam mana dia nak keluar terbalik? Memang jam kita. Yang tu kebanyakannya cara pemasangan lah. Satu je, pemasangan dia minyak mesti daripada atas dan minyak keluar adalah kat bawah. Ada yang dekat tepi macam Toyota, minyak masuk kat atas, minyak keluar dekat bawah, semua dekat tepi. Tapi dia dalam satu pipe. Tapi yang original kita tak kisah sangat sebab dia memang dah kilang set up macam tu. Tapi kalau yang kilang dah set up minyak dekat atas macam ni kan, minyak dekat atas keluar dekat bawah, kita kena set up macam ni. Kita tak boleh lah pasang macam ni. Tak boleh lah pasang macam ni. Memang berasap lah. Sebab yang gravity tu adalah minyak dekat bawah ni. Minyak ni dia turun, kita gravity kita dekat bawah. Bukannya kita gravity bulat. Gravity kat atas boleh melayang. Tak boleh. Akan jadi berasap. Jadi maknanya knowledge tentang pemasangan tu paling penting. Paling penting.